Hai, selamat datang. Hari ni kita nak kupas satu topik yang kita semua guna setiap hari tapi mungkin tak pernah terfikir secara mendalam pun. Apa dia? Model-model di sebalik kesantunan bahasa kita. Pernah tak anda tertanya-tanya kenapa ya kita ni selalunya bercakap berlapik-lapik? Kenapa tak cakap terus terang je? Kan lagi senang. Sebenarnya ada sebab yang sangat menarik di sebalik semua ni. Dan jom kita bongkar sama-sama. Baik, kita mulakan dengan definisinya dulu. Kesantunan bahasa ni, ia bukan sekadar pasal adab atau jadi orang yang sopan. Dalam bidang linguistik, ia sebenarnya adalah satu set strategi bahasa yang kita gunakan. Tujuannya sangat penting untuk jaga keharmonian sosial bila kita berinteraksi. Pendek kata, ia ni macam gam sosial yang pastikan hubungan kita sesama manusia sentiasa elok. Sekarang, jom kita mulakan satu penjelajahan. Anggaplah apa yang kita akan lihat ni sebagai satu peta yang menjejaki idea-idea besar yang cuba terangkan macam mana sebenarnya kesantunan ni berfungsi dalam komunikasi kita. Kajian pasal kesantunan ni, kalau nak tahu, sebenarnya tak adalah lama sangat. Kalau kita tengok garis masa ni, tahun 1970-an tu, waktu itulah dekad asasnya. Kebanyakan teori penting lahir masa ni. Lepas tu, kita lompat ke alaf baru, sekitar tahun 2000, di mana perspektif yang lebih moden mula muncul. Dan jawapan kepada soalan kita tadi, kenapa kita cakap berlapik, sebahagian besarnya terletak pada 6 model asas ni. 6 model ni lah yang boleh dikatakan telah membentuk bidang linguistik dalam bab ni. Dan ia bagi kita satu rangka kerja untuk faham kenapa kita berkomunikasi dengan cara kita sekarang. Jom kita fokus dulu pada gelombang pemikiran pertama yang muncul pada tahun 70-an. Ini adalah zaman di mana ahli-ahli bahasa betul-betul mula bedah siasat topik ni secara serius dan sistematik. Dan inilah dia, perintis-perintisnya. Kita ada nama-nama besar macam Grice dengan modal prinsip kerjasama dia. Ada juga Lakoff, Leach dan Fraser. Dan yang paling berpengaruh sekali, modal oleh Brown dan Levinson yang memperkenalkan konsep air muka atau face. Tahu kan, idea tentang macam mana kita sentiasa cuba jaga maruah diri dan orang lain masa bercakap? Mereka lah yang kaji benda tu. Kita takkan kupas satu-satu secara mendalam, tapi cukuplah kita tahu, geng ni lah yang meletakkan asasnya. Okey, dari tahun 70-an, kita bergerak maju ke era yang lebih moden. Pemikiran tentang kesantunan ni tak terhenti kat situ je tau. Ia terus berkembang, terus berevolusi dan mula disesuaikan dengan konteks budaya yang berbeza-beza. Dan ini membawa kita kepada tokoh dari negara kita sendiri iaitu model kesantunan oleh Asma Haji Omar pada tahun 2000. Yang menariknya pasal model ni, ia menunjukkan yang bidang ni sentiasa hidup dan ia mula menggabungkan perspektif yang lebih relevan dengan konteks tempatan kita di Malaysia. Kita dah tengok senarai model-model akademik ni. Mesti ada yang tertanya-tanya, jadi kenapa semua ni penting untuk kita? Jawapannya mudah saja. Ia sebenarnya membantu kita memahami kod-kod sosial yang kita sendiri gunakan dalam hidup seharian. Dan model-model ni, ia bukan sekadar teori yang berhabuk atas rak buku. Cuba anggap ia macam satu kotak peralatan, satu toolbox. Ia adalah alat-alat praktikal yang kita boleh guna untuk analisis dan faham perbualan kita setiap hari. Dengan menggunakan alat-alat ni, kita sebenarnya sedang menyahkod atau decode peraturan-peraturan tersembunyi yang kita guna untuk bina keharmonian sosial. Ia tunjukkan kita macam mana kita berjaya atau kadang-kadang gagal untuk bergaul dengan orang lain. Jadi, inilah rumusan paling penting yang kita kena pegang. Bahasa, fungsinya bukan setakat untuk sampaikan maklumat dari A ke B. Itu terlalu ringkas. Tujuan utamanya, terutamanya bahasa yang santun, adalah untuk membina dan memelihara jambatan perhubungan antara kita sebagai manusia. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Lepas ni, cuba perhatikan cara anda bercakap esok. Pola kesantunan apakah agaknya yang anda gunakan setiap hari, mungkin tanpa anda sedari langsung? Fikir-fikirkan.